Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey. Hari ni saya nak unboxing microphone wireless cap Boya. Maknanya brand Boya lah. Kat sini saya dah check dengan beberapa kawan yang diorang banyak recommend Boya wireless microphone ni lah. Dia sangat membantu, dia kata. Nak kata bagus tu ada lagi bagus. Jadi ni antara salah satu kategori yang okey lah. Jadi mari guys, tanpa melengahkan masa, kita check apa ada di dalam. Okey, saya dah koyak-koyakkan sikit tadi. Saya nak koyakkan lagi sikit. Okey. Jaga. Tak boleh tu. Cik, buat gimmick pula kan. Macam kelakar tapi tak kelakar sangat. Pun boleh lah. Apa benda ketat sangat ni? Ketat guys. Bukan buat-buat ni, memang betul. La ilaha illallah. Okey. Ni mikrofon brand Boya. Okey, nampak? Boya bukan buaya tau, Boya. Nah, ni kita buka tengok apa ada di dalam dan bagaimana rupa bentuk mikrofon tersebut. Dan saya akan testkan sekali lah. Dia punya function dia macam mana kan. Mana kaya ni? Oh, dalam kotak ada kotak. Dalam kotak ada kotak. Bawah tempurung ada kata macam lagu Okey, tak ada apa-apa di dalam. Buka ni pula. So, manual books. Boleh refer kat sini lah. Cara-cara pemakaian. Cara-cara pemasangan. Pemasangan ke pemakaian? Dua-dua pun boleh kan. Tada. Ni dia. Capsule box dia ke? So dalam lagi ada apa? Ada warranty card. Ni apa ni? Dia punya manual book lah. Rasanya lah. So tak ada apa. Bawah. Kita tengok bahagian bawah. Ada free gift di situ. Apa benda free gift? Mari kita tengok. Ini dia. Kan. Bulu-bulu ni. Ini dia punya cover lah, microphone cover. Kan, bagi ada dua color kan. Ingat ni pakai kat microphone tau, bukan kau sarung kat tempat lain pula nanti. Jadi lain nanti kan. Ngamuk kan. Okay. Free gift. Thank you bagi free gift. Lagi apa benda lagi? Ni anti kulat anti kulat kena ada. Ini dia punya wire dia saja. USB-C. Okay, mari kita buka di dalam casing ni. Sebelum tu kita tengok dulu dia punya rupa bentuk luaran dia. Ni dia punya rasanya tempat battery life nya ni lah. Dia kalau penuh tu maknanya bateri penuh. Kalau kurang tu dah kena charge lah kan. So charging port dia kat sini, belakang ni. Guna wire yang tadi dia bagilah. Korang letak belakang ni. Buka dalam dia. Mana kaya? Itu dia guys. Macam ni lah rupa bentuk dia kena tekan-tekan atas ni baru dia menyala. So ini yang nak sambung, nak connectkan dekat handphone korang. Kalau iPhone dia agak ada punya kepala dia macam ni lah. Port ni. Kalau USB-C dia ada jenis-jenis dia korang boleh request ni, sebelum beli tu kena check dulu. Okay, lepas tu asal jadi biru ni? Inilah
on dia punya ni, dia jadi biru. Kalau tekan 2 kali, oh dia tak ada apa-apa lagi. Kita kena try je lagi So ada 2 lah. 2 So kau boleh pakai dua-dua pun boleh. Kau nak pakai satu pun boleh. Satu kau pakai, satu lagi orang sebelah pakai pun boleh. Jarak dia pun lebih kurang jauh juga. Kita test nanti. So inilah dia. Sambungkan dulu dekat baju. Okay. Okay, dah sambung. So ni kena connect dekat handphone. Connect handphone saya connectkan sekarang. Okay, dah masuk dah. So macam mana guys? Ada perubahan tak suara dia? Kalau biru, dia boleh dapat noise sekeliling mana-mana bunyi-bunyi bising, bunyi motorcar, motor Kawasaki, motor-motor lori bas yang lalu ke, bunyi apa, angin ke, dia akan capture sekali. Tapi kalau nak kasih noise tu hilang, kita kena tekan double click kat sini. Tekan 2 kali lah sampai dia keluar lampu hijau. So bila keluar lampu hijau, dia akan tutup noise background tu. Saya bagi contoh macam ni kan. Dia bunyi drum kan. Okay, ni hijau. Saya buat bunyi drum. Mungkin tak dengar. Kena tekan balik 2 kali kalau nak back to normal. Kena tekan balik 2 kali. Okay. Tapi dia boleh capture suara macam budak punya suara, dapat masuk lagi. Cuma suara sound-sound daripada lori, motor, bas ke, itu tak dapat. Okay. Jadi kalau nakkan mic Boya ni, saya ada sediakan link. Boleh check link di TikTok ke, di Shopee ke kan. Boleh check harga dia pun ada promotion ni. Boleh cuba. Saya sangat recommend lah. Dan kawan-kawan saya pun recommend mic Boya ni, wireless dia ada banyak jenis, tapi korang rasa mana yang sesuai, yang okey dengan bajet korang. Saya prefer yang ni lah, Boya wireless microphone. Okay. Bye bye. Assalamualaikum. Thank you for watching.